Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas viral sebuah video pendek di mana pegawai agama ataupun pegawai khas agama bagi Menteri Besar Kedah menerangkan dua perkara. Yang pertama, beliau menerangkan bahawa dalam bulan Ramadan ni, sepanjang bulan Ramadan ni, sunat hukumnya untuk mandi selepas maghrib. Dan perkara kedua yang beliau jelaskan bahawa jika seseorang itu mandi saja-saja lalu termasuk air dalam rongga, beliau juga buat contoh rongga telinga, maka ia membatalkan puasa meskipun tidak sengaja. Maka dua kenyataan ini menyebabkan video pendek beliau itu pun viral dengan pelbagai komen. Saya sendiri ada buat video react terhadap kenyataannya itu. Dan semalam telah sampai kepada saya sebuah video di mana beliau pegawai khas agama MB Kedah namanya Syekh Yusof Haji Ahmad telah memberi satu penjelasan yang lebih panjang tentang isu ini. Sebab video yang viral tu kira-kira seminit lebih sedikit saja. Maka dalam penjelasan ini beliau mengambil kira-kira 15 minit untuk menjelaskannya secara lebih mendalam ataupun lebih detail ya. Kuliah penuh 40 minit, tapi 15 minit pertama beliau jelaskan lebih terperinci hal ini. Jadi sekarang saya akan mainkan 15 minit pertama daripada penjelasan beliau. Cuma bagi para penonton yang saya hormati, yang dirahmati Allah sekalian, do not expect much. Jangan harap penjelasan yang ilmiah. Okey, saya bagi tahu awal sebab bimbang nanti ada yang dengar macam hampa, macam kecewa, macam itu je, tak ada apa. Okey. Tapi kita dengarlah, kita bersikap adil kepada beliau. Sebab sebelum ni saya telah react dan kritik kepada beliau. Jadi sekarang untuk bersikap adil saya akan mainkan video penjelasan beliau dalam isu ini. Okey, kira-kira 15 minit. Cuma nak bagi tahu awal-awal kepada para penonton sebab saya sendiri pun pada awalnya macam excited. Wah, Syekh nak menjelaskannya. Wah, kita nak tahu apa dalil, apa hujah supaya saya pun dapat belajar. Saya pun dapat membetulkan salah faham saya sebelum ini. Tapi dengar-dengar macam okey, tak apa. Saya mainkan. Okey, lepas tu seperti biasa saya akan berikan ulasan, react dan kritikan. Baru ni jadi isu dalam media sosial. Pasal program yang kita buat di Surau Wisma Darul Aman pada hari yang pertama untuk program tu saya yang pergi bagi, walaupun sekejap sahaja tapi dia telah viral. Saya tak tahulah tuan-tuan tengok tak tengok. Pasal saya sebut berkenaan dengan mandi saja-saja. Mandi saja-saja. Tuan-tuan nak main sini, tuan-tuan mandi tak? Tuan-tuan mandi. Sebenarnya saja saya yang kata mandi saja-saja. Dalam syarak ni tuan-tuan, dalam fiqh Syafi'i dia sebut mandi itu adalah mandi, dia panggil mandi adat, mandi kebiasaan. Mandi adat mana mandi saja-saja lah. Sama ada lit tanzif ataupun dia kata lit tanzif, sama ada untuk menyuci membersihkan badan, atau lit tabrid, atau nak menyejukkan badan. Kita pergi kerja, kita nak pergi kerja, kita nak cuci badan kita, kita mandi selepas daripada subuh ke, kita mandi balik kerja lepas lohok ke, balik kerja lepas asar ke, kita nak mandi. Hukumnya apa? Harus. Mereka duk tulis kata dekat saya macam-macam. Dia kata ada pula, dia ni mesti busuk tak mandi. Kita habaq hukum fiqah. Ni mazhab kami, mazhab Syafi'i. Negeri Kedah ni mazhab Syafi'i. Hampa tak mau pakai, ikut suka hampa lah. Kan? Mereka nak ambil rata punya pendapat, kita pegang kitab mazhab Syafi'i. Pasal apa? Pasal sampai heboh satu Malaya lah. Tapi aliran pemikiran tu kita nampak lah hala ke mana. Sebab apa? Dia cuma tak sebut lah pegawai khas agama Menteri Besar Kedah kan. Tapi Tok Mufti satu negeri tu dia kata satu pegawai khas agama satu negeri. Siapa itu? Diriku lah. Kan? Tuan-tuan buka dalam Google, tuan-tuan type dekat situ hukum mandi
air masuk dalam rongga tanpa sengaja. Hukum mandi air masuk dalam rongga tanpa sengaja. Tuan-tuan tengok apa dia yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Mufti Wilayah Persekutuan, iaitu Tuan Guru Dr. Zulkifli Al-Bakri, Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, waktu dia menjadi Mufti Wilayah Persekutuan. Hak dia kata itulah yang juga sama macam saya kata, berdasarkan apa yang disebut di dalam kitab fiqh At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah, bahawa kitab yang dia buat keluar tu, contoh dari kitab I'anatul Talibin, kan, ada satu kapten tu dia kata mana nas. Mufti ni pula kata duk pakai buku-buku klasik. Buku-buku klasik tu bahasa dia apa dia? Kitab-kitab turas, kitab-kitab yang dah tua. Kami dalam mazhab Syafi'i, kami pegang dengan apa yang ditinggalkan kepada kami, dan yakin bahawa ulama-ulama muktabar ini tidak akan semata-mata istimbat satu hukum, melainkan ada akar ambilannya. Ni tuan-tuan, saya balik nak terangkan tuan-tuan, depa komplain pasal apa? Pasal mana boleh mandi saja-saja air masuk lubang telinga tak sengaja. Sebab ramai orang faham lagu tu. Kalau air masuk dalam rongga tak sengaja, tak batal. Sedangkan di dalam fiqh Syafi'i jelas, kalau sekiranya air masuk di dalam rongga tak sengaja, contoh ketika kita mandi yang tidak disuruh oleh syarak. Mandi syarak tak suruh. Makna apa? Bukan mandi wajib, bukan mandi sunat. Jadi kita mandi saja-saja. Maka pada ketika itu air masuk dalam rongga, contoh lubang telinga, batal lah mandi tu. Bukan maksudnya tak boleh mandi, nak mandi mandilah, hukumnya harus. Kan? Nak mandi lagu nak mandi bawah dulu, mandi kaki dulu, mandi pinggang sampai ke bau. Yang ke atas ni hati-hatilah. Kat sini ada lubang telinga, kat sini ada lubang hidung, kat sini ada lubang mulut. Mata tak kira rongga dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita mandi itu disuruh oleh syarak. Tengok pula mandi lagu mana. Kalau mandi wajib, mandi sunat, mandi itu disuruh oleh syarak. Tadi ada seorang daripada negeri mana entah hantar tanya, saya mimpi basah. Dia tidur mimpi basah. Dia bukanlah keluar air mani itu dengan sengaja. Adakah batal puasa? Kan, dia tak sama antara mimpi mandi dengan dia bermimpi air mani keluar dengan sengaja mengeluarkan air mani. Makna air mani itu keluar kalau sekiranya tidak sengaja, dia mimpi, tidur bermimpi, tengok ada air, maka mandilah, wajib dan tidak batal puasa. Tapi kalau seorang tu dia mengeluarkan air maninya dengan sengaja, walaupun bukan dengan tangannya, tetapi dengan pikirannya, dengan bayangannya, dengan dia duduk bayang, kata terkeluar, maka batal puasanya, dapat dosa. Tuan-tuan, jadi mandi yang disuruh oleh syarak dia panggil mandi apa? Mandi syariat lah. Satu lagi mandi adat lah. Adat dengan syarak ni, adat dengan syariat ni, apa yang membezakan? Yang membezakan adalah niat lah. Kan, kita niat maka jadi ibadat, jadi syariat. Kalau kita tak niat jadi adat. Tapi bila kita mandi adat, mandi yang tidak disuruh syariat, kerana sama ada nak bagi sejuk badan atau nak bagi bersih badan, pada waktu siang hari ketika sedang berpuasa, tak kira bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan, maka kalau mandi saja-saja yang saya sebut baru ni tu, air masuk contoh dalam lubang telinga, dia rasa bengang. Itu makna air telah melepasi bahagian yang tak dibenarkan lah. Telinga ni tuan-tuan, dia lepas gegendang tu barulah air masuk. Kalau di tang ni tak ada, ni bukan gegendang, tak sampai gegendang, dia kena lepas gegendang tu. Sama dengan hidung ni.
Hidung ni tuan-tuan, depan ni bukannya apa, tak ada apa tuan-tuan jolok pi, tak apa ni depan ni. Sebab yang dimaksudkan khayshum tempat yang kita pada siang hari makruh hukumnya kita masukkan air dalam hidung serta mubalarah. Tahu mubalarah? Makna dia ambil air, dia buh lalu lubang hidung, dia hisap. Dia naik sampai tang ni tu, dia terkejut naik sampai atas ni, sampai tang tulang ni. Batal lah kalau air termasuk tang tu. Tapi kalau depan ni tak ada apa, korek tek hidung, batal tak? Tak batal. Yang batal makan tek hidung. Nampak tak tuan-tuan? Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita bercakap berdasarkan pandangan mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau depa tu tak mau pakai, ikut suka depa lah. Tapi kita nak abang negeri kita negeri Syafi'i. Bahkan dalam negara kita ini yang lain semua pegang kepada mazhab Syafi'i. Di Nusantara ini mazhab Syafi'i. Jadi muslimin muslimat sekalian, kalau mandi syariat atau mandi yang disuruh syarak, kena tengok pula mandi lagu mana. Kalau orang tu dia mandi berendam, dia mandi menyelam, kan? Dia mandi apa? Mandi wajib contohnya, mandi sunat Nabi mayang jemaat, dia rumah dia ada sungai depan rumah, dia pun terjun selam dalam tu dengan niat mandi wajib atau mandi sunat, tiba-tiba air termasuk dalam rongga, maka dalam mazhab Syafi'i batal. Pasal apa? Pasal hukum menyelam ketika sedang berpuasa adalah makruh. Nampak tak? Hukum selam tu makruh. Jadi bila dia selam, air termasuk, batal. Sama macam kita mubalarah ketika ambil air semayang. Tuan-tuan ambil semayang tak sah, tuan-tuan kumuk tak? Jangan tak kumuk, hukumnya sunat. Tapi jangan mubalarah, makna jangan bersungguh-sungguh berkumuk. Ambil air, gok. Tu dipanggil bersungguh-sungguh. Kalau kita buat gok, air masuk, batal. Tapi kalau kita tak mubalarah, itulah yang sunat hukumnya, yang dituntut ke atas kita buat ketika siang hari, ketika sedang berpuasa. Jangan mubalarah, jangan bersungguh-sungguh ketika berkumur, maksudnya ada memasuk air dalam hidung. Kalau sekiranya kita saja-saja pergi ambil air dalam mulut, tak payah mubalarah pun tuan-tuan. Kalau saja-saja ambil air dalam mulut, tiba-tiba tertelan, tak sengaja, batal. Tak sengaja, batal. Jadi kalau seorang itu mandi yang disuruh syarak, iaitu mandi wajib atau mandi sunat, dia mandi dalam cara yang betul, yang disebut sebagai bisabbi, ambil air jurui, ataupun ramai kita ni di rumah pakai shower, pakai air hujan tu, maka sekiranya tengah duk gosok, air termasuk dalam rongga, lubang telinga contohnya, maka tidak batal. Boleh nampak tak? Jadi maknanya kena habang dekat keluarga, anak isteri kita. Kalau mandi wajib, mandi sunat sekalipun, kena mandi dengan cara yang betul. Jangan menyelam, jangan terjun dalam kolah, jangan terjun dalam telaga, jangan terjun dalam sungai. Pasal apa? Kalau pergi selam, makruh hukumnya menyelam di dalam bulan puasa. Kalau air masuk dalam rongga, batal. Jadi jurui ataupun buka shower, itu hukum mandi dan air masuk dalam rongga. Dia panggil hukmu dukhulil ma'i fil jawfi biduni ta'ammudin lis-sa'im. Dalam salah satu daripada apa yang ditulis oleh pengarang Takriratis Sadidah fil Masail Mufidah, di dalam bab puasa ini, dia kata hukum masuknya air ke dalam rongga tanpa sengaja bagi seorang yang sedang berpuasa. Jadi saya dah terang tadi, bukan kita reka-reka, kita ambil dalam kitab. Kalau depa tu
nak kata kat saya, dia tulis saya ni, dia ni lepasan pasti, dia tulis. Tu yang cakap lagu ni. Dia kata malang lah orang Kedah. No, lepasan pasti. Saya nak abang, zaman saya dulu tak ada pasti cik weh. Kalau ada, tentu diriku mengaji pasti. Anak saya tak ada seorang, melainkan semua mengaji pasti. Anak saya 8 ya tuan-tuan, hantar pasti belakang. No, walaupun saya kena murka zaman dulu tu, siapa berani hantar pasti tuan-tuan, saya hantar. Pasal apa? Saya lama dah suka kat pasti. Anak saya pandai baca doa pada zaman tu. Mereka di satu lagi, Twinkle Little Star. Lah ni ya, mereka tiru pasti tuan-tuan. Jadi mereka pun kata kat saya macam-macam. Tak apalah, mudah-mudahan Allah maafkan mereka di bulan puasa. Tapi nak abang bahawa kalau tuan-tuan petikai apa yang saya kata, kalau Kapten Hafiz tu petikai apa yang saya kata, kalau mufti tu petikai apa yang saya kata, kalau penulis Madani tu petikai apa yang saya kata, sila petikai mufti wilayah persekutuan, kerana apa yang saya kata juga dia kata benda yang sama. Muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tahun ni tahun terakhir saya sebagai pegawai khas agama yang amat berhormat besar tuan-tuan. Saya nak maklum kat tuan-tuan ya, saya bukan lantikan politik lah. Saya adalah pegawai kerajaan yang bertugas di Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Negeri. Saya adalah bertugas kepada di Jabatan Agama Islam. Saya bekas Ketua Penolong Pengarah bahagian pendidikan, itu jawatan terakhir saya. Sebelum tu saya adalah Qadi Daerah Baling. Sebelum tu saya adalah Qadi Daerah Yan. Dan saya pernah dihantar bertugas di luar negara sebagai atasir di sana, jaga student Kedah lebih kurang 2 tahun setengah. Jadi saya akan bersara wajib hujung tahun ni. Baiklah, kita sudah pun menontonnya. Link dalam kotak description. Tonton 15 minit yang pertama. Kepada Syekh Yusof, kalau anda menonton video anda tu, saya terpaksa samar-samarkan. Bukan sebab saya tak nak tunjuk Syekh, tapi untuk mengelakkan copyright strike. Okay? Tapi bagi penonton yang ingin tonton secara jelas, link ada dalam kotak description. Baik, bagi para penonton yang mungkin lompat 15 minit tak mau dengar, tak apalah, saya ringkaskan beberapa perkara. Pertama, Syekh berulang kali menekankan bahawa kami, yang ini mereka di Kedah, mengamalkan, berpegang kepada mazhab Asy-Syafi'i. Jadi penjelasan beliau pun dalam isu ini adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Bila sebut-sebut mazhab Syafi'i ini, saya selalu teringat, dalam mazhab Syafi'i ini muzik tu haram. So di negeri Kedah ni muzik tu macam mana? Okay. Lari topik pula dah. Baik, yang kedua, beliau menekankan bahawa apa yang beliau sampaikan itu juga ada dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan, di mana Tuan Guru Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan pada waktu itu, juga menerangkan perkara yang sama. Jadi kalau nak pertikaikan dia, pertikaikanlah juga Tuan Mufti. Alright. Yang ketiga, Syekh menekankan bahawa kami yakin ulama-ulama muktabar ini yang tulis kitab dalam mazhab Syafi'i itu tidak akan semata-mata istimbat satu hukum, melainkan ada akar ambilannya. Alright. Yang keempat, beliau tekankan bahawa mandi yang tidak disuluh oleh syarak, mandi yang tidak disuruh oleh syarak, yang ini bukan mandi wajib, bukan mandi sunat, itulah mandi saja-saja atau mandi adat yang beliau maksudkan. Maka jika mandi wajib, mandi sunat, mandi yang disuruh oleh syarak, jika air masuk, okey, ia tidak membatalkan puasa. Namun mandi yang selain mandi wajib, selain mandi sunat, apabila air termasuk, barulah ia membatalkan puasa. Dan masuk itu pun bukan sekadar masuk sikit-sikit saja, tapi masuk sampai lepas gegendang. Beliau kata lepas gegendang baru ayak masuk, baru batal puasa. Okey, nanti yang ni saya ulas lagi lah. Okey, jadi ini beberapa poin yang beliau sampaikan secara ringkasnya ya. Baik, sekarang ulasan, react dan kritikan saya. Pertama, kita dapat dengar 15 minit beliau jelaskan. Video tu 40 minit. Okey, yang sesi yang beliau sampaikan tu 40 minit, tapi yang menyentuh isu ni 15 minit. Okey, sepatah ayat Quran tak disebut.
sepatah hadis tak disebut. Bukan sepatah lah. Satu huruf pun tak ada. Okey? Dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, di sini kita dapat lihat beza cara beragama. Bukan beza agama, kita sama-sama Muslim. Okey? Tapi beza cara beragama, beza manhaj atau metodologi dalam beragama. Kita dan saya yakin para penonton sekalian, bagi kita Al-Quran dan hadis. Kemudian barulah kaul, perkataan para ulama yang mensyarahkan. Okey? Sebagai contoh, okey, alhamdulillah baru-baru ni saya buat video, saya react kepada surat Mufti Sarawak kan, tentang adanya satu masjid di mana khatib tertinggal ataupun terlupa duduk di antara dua khutbah. Okey. Jadi untuk menjelaskan hal itu, mula-mula saya bawa hadis dulu. Mula-mula bawa hadis, kemudian baru saya bawa penjelasan ataupun hukum duduk antara dua khutbah di sisi para ulama. Jadi bagi kita dalil dulu, nas dulu, ayat Quran dan hadis, kemudian baru perkataan ulama. Bukan terus-terus perkataan ulama yang dalilnya tu tak ada. So beza cara beragama antara kita dengan mereka. Alright? Bukan beza agama Islam, tapi beza cara beragama. Dan cara beragama inilah yang ini Al-Quran hadis dulu. Prioriti, keutamaan Al-Quran hadis. Kemudian baru pendapat ulama, kemudian baru perkataan ulama. Ini adalah satu manhaj, satu cara beragama yang semakin banyak diterima oleh orang ramai. Okey, alhamdulillah. Dan ini yang menyebabkan orang agama yang berbeza cara agama tu, mereka susah sikit sebab bagi mereka ulama cakap je. Ayat Quran dan hadis mereka tak sebut. Macam yang kita dengar tadi lah, beliau membuat satu sesi khas untuk menjelaskan isu, tapi sepatah ayat Quran tak keluar, sepatah hadis tak keluar, hadis dhaif pun tak keluar. Okey, baik. Dan bila tak ada ayat Quran, tak ada hadis yang keluar kan, macam saya tertanya-tanya atau mungkin kita tertanya-tanya pada zaman persyariatan, maknanya pada zaman ketika ayat Quran masih diturunkan, ketika Rasulullah SAW masih hidup, ketika para sahabat pun ada bersama Rasulullah SAW, ada ke tak mandi syarak dengan mandi adat ni? Ada ke tidak? Sebab kalau ada, sudah tentu terlebih tentu, sudah pasti terlebih pasti Syekh Yusof akan mengemukakannya. Kan? Macam tak ada je. Okay? Mandi wajib lepas mimpi basah ke, lepas apa semua, itu mandi wajib tu ada, mandi sunat tu ada, contohnya pada hari Jumaat ke apa kan. Tapi yang membezakan membezakan antara mandi syarak dengan mandi adat, ada ke tak ada? Kan? Pada zaman ayat Quran masih diturunkan, masa zaman Rasulullah SAW masih hidup kan? Kemudiannya soalan yang samalah. Manusia pada zaman tu, termasuk Rasulullah SAW, para isteri baginda, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni tak ada rongga ke? Hanya manusia terkemudian yang ada rongga. Sebab kalau masa tu dah ada rongga, sudah tentu akan timbul isu air masuk dalam rongga atau tidak. Kan? Selain daripada mulut lah, yang rongga ni hidung apa kan? Ataupun kalau perbincangan lanjut, bila membasuh air besar apa tu pun ada juga kan, membersihkan diri apa semua kan. So zaman tu manusia tak ada rongga ke sampai tak ada hadis, tak ada ayat Quran, tak ada hadis yang membicarakan hukum apabila air ataupun sesuatu termasuk dalam rongga. Okay? Senang cerita, untuk contoh perbincangan kita, telinga lah. Manusia pada zaman tu telinganya lain ke? Berbanding dengan manusia mutaakhirin, telinga ada rongga apa yang air boleh masuk. Jadi baru ada hukum. Zaman Rasulullah SAW, para sahabat, para isteri baginda apa semua tu, telinga dia kan lain ya. Sebab tu tak ada hadis macam bab ni. Okey. Sebab tu okey. Saya rephrase balik. Sudah tentu terlebih tentu mereka pun ada telinga juga. Tapi ia tak menjadi isu. Ia bukan isu batal puasa apa tidak. Sebab puasa ni ialah menahan diri dari makan, minum dan juga hubungan seks suami isteri. Bila kita sebut makan, minum, okey, ia adalah sesuatu yang betul-betul makanan, betul-betul minuman. Yang ianya bila diambil memang jadi minuman. Makanan itu pun kita kata nutrisi, ada zat. Sebagai contoh, bila seseorang itu makan, ia bukan saja diambil melalui mulut,
Tapi apabila ada orang sakit, orang sakit dia kita panggil apa, cucuk air kan. Bila cucuk air itu pun membatalkan puasa, sebab walaupun dia tak masuk rongga, dia cucuk dalam, adalah bahagiannya kan, bidang para penonton yang dalam bidang perubatan tahulah, cucuk, kita panggil cucuk air kan. So itu tetap makanan masuk, itu tetap membatalkan puasa meskipun pada asalnya dia dicucuk yang pada tempat tangan kita selalunya yang asalnya tak ada rongga pun. Alright. Tapi kalau dicucuk sesuatu, katakan kalau yang apa tu masuk skop, panggil skop kan, masuk skop nak tengok perut ke apa ke, dia masuk dalam tu, bukan sekadar rongga sini saja, masuk dalam tu. Tapi ia bukan makanan, ia bukan minuman, maka ia tidak membatalkan puasa. Alright? So hukum asal dalam puasa ni ialah makan, minum dan seks suami isteri. Dan makan minum tu pun tak semestinya melalui mulut, boleh jadi melalui jalan yang lain. Kalau ada yang masuk melalui mulut kita dan melepasi tenggorok tu, tapi ia bukan makanan, ia bukan minuman. Alright? Macam tadilah skop tu masuk kan. Atau bagi orang yang ada asma, dia inhaler, kan, ianya tidak membatalkan puasa. Di sini mungkin para penonton akan tertanya tentang bagaimana rokok. Okey, rokok dia memang asap saja. Bagi kita yang tak merokok ni, ia asap. Tapi bagi perokok, ia seperti satu makanan bagi mereka, di mana ia, bila mereka hisap rokok tu, rokok ke vape ke sigar, curut ke pipe ke apa ke, ia macam satu makanan bagi mereka. Sampai-sampai mereka ni tak makan tak apa, tak minum tak apa, ada asap tu pun cukup. Jadi itu bagi mereka adalah makanan juga. Alright? Jadi yang asalnya ialah puasa ini menahan diri dari makan, minum dan seks suami isteri. Dan makanan itu boleh masuk ke dalam badan kita melalui pelbagai cara. Adapun air yang masuk dalam telinga, ia bukan makanan, ia bukan minuman. Air yang kalau seseorang itu dia sedut, dia terlebih masuk, kan? Kalau apa ada yang menitik, dia bukan makanan, ia bukan minuman. Alright? Sebab tu tak ada, ia hanyalah tokok tambah. Tokok tambah ulama-ulama, meskipun kita menghormati mereka, tapi tokok tambah ulama-ulama mutaakhirin. Okey, baik. Alright. Ini tentang itulah, rongga-rongga itulah. Baik. Kemudian ulasan yang kedua, kalau para penonton ingat isu asal ataupun video asal yang viral itu, yang pendek tu saya reactkan. Saya sebut tadi kan di mukadimah video ni ada dua isu. Pertama, apabila Syekh berkata sunat hukumnya untuk mandi selepas maghrib dalam bulan Ramadan ni. Sepanjang Ramadan ni, kalau mandi lepas maghrib tu hukum ni sunat. Okey. Isu kedua ialah batal puasa meskipun air termasuk dalam telinga apabila itu merupakan mandi saja-saja. Dalam video yang saya baru mainkan tadi 15 minit, apabila Syekh menjelaskan semula isu ini, Syekh hanya sentuh isu kedua, yang ini batal puasa apabila air termasuk. Isu pertama dia diam langsung. Kenapa diam Syekh? Memang tak ada dalil ke? Saya tahu ada sebut dalam kitab, tapi dalil ada ke tidak untuk mengatakan sunat hukumnya mandi selepas maghrib sepanjang Ramadan? Kenapa Syekh mendiamkannya? Memang tak ada dalil. Kalau tak ada dalil, cakaplah, jangan buat diam macam tu. Sebab ia menimbulkan tanda tanya dan membuka ruang untuk saya dan orang lain mengkritik. Sebab you have said something, anda telah menyampaikan sesuatu hukum agama. Okey? Tapi kemudian bila sesi penjelasan khas 15 minit, anda tak sentuh langsung pun. Ini menimbulkan satu isyarat bahawa memang tak ada dalil pun. Tapi kita lupakannya. Kita harap mereka lupakannya. Kita sentuh isu kedua saja. Tak baik macam tu Syekh. Okey, baik. Okey. Ketiga, Syekh ulang-ulang sebut tentang mazhab Syafi'i kan. Okey. Dalam posting Facebook saya juga ada sentuh perkara ini. Ada seorang sahabat yang namanya Ustaz Aznan Hamad. Ustaz Aznan Hamad di ruangan komen. Okay, saya ada bagi link posting Facebook saya dalam kotak description. Saya ada bagi link. Jadi Ustaz Aznan Hamad ni, beliau telah membuat kajian semakan dalam hal ini dan beliau telah membuat rumusan bahawa mandi syarak, mandi kebiasaan, apa semua tu, ia adalah pendapat ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin. Kalau yang mutaqaddimin, yang awal tu tak ada. Ini semakan beliau, pencarian beliau. Saya tak sempat rujuk silang. Beliau telah buat homework, telah buat research. Yang Syekh sampaikan tu,
yang mandi syarak, mandi adat, maka mandi syarak kalau termasuk tak batal puasa, mandi adat termasuk air dan rongga batal puasa. Ini semua yang mutaakhirin, yang terkemudian. Ulama-ulama Syafi'iyah yang awal tak ada bincang perkara tu. Tak ada dibezakan mandi syarak, mandi adat. Okey, sebab bagi mereka termasuk ianya tidaklah membatalkan puasa. Okey. So boleh rujuk penjelasan beberapa posting beliau, beberapa komen beliau jelaskan panjang lebar, boleh rujuk di situ ya. Beliau telah mentelaah, mengkaji pelbagai kitab-kitab mazhab Syafi'i dan membandingkan antara ulama-ulama Syafi'iyah yang awal, okey, dengan yang mutaakhirin, yang kemudian, yang terkemudian. Alright, baik. Ulasan yang keempat, Syekh sendiri sebut bahawa kami yakin ulama-ulama muktabar ini tidak akan semata-mata istimbat satu hukum, melainkan ada akar ambilannya. Okey? Jadi kami, maknanya Syekh, alright, Syekh Yusof, yakin ulama-ulama muktabar ni, yang mutaakhirin ni sebenarnya, tidak akan semata-mata istimbat, mengeluarkan satu hukum, melainkan ada akar ambilannya. Yang saya faham daripada kenyataan ini, wahai Syekh pun tak tahu dalil lah sebenarnya. Sama ada tak tahu ataupun Syekh dah balik rumah buka memang tak ada dalil. Ini yang kita sebut taklid buta, blind following, main ikut je. Tak tahu pun. Dan bila timbul isu ada dalil ke tak ke, tak tahu. Itu yang akhirnya kami yakin. Sekadar keyakinan saja. Tak, keyakinan kamu bukan dalil, bukan hujah syarak, wahai Syekh. Dan adanya ulama' berpendapat sedemikian tak semestinya. Sebab ulama' ini pun, tak apa, kaki bawah tekan brek. Bukan apa, saya teringat Ustaz Adli dalam salah satu kuliahnya, saya tak ingat yang mana, tapi banyak, beliau ada menerangkan sebagaimana ulama-ulama ni, mereka Asy'ariyah, dalam hal akidah, mereka terpengaruh dengan dengan falsafah, sampai mereka bincang akidah dengan begitu rumit, dengan begitu serabut, yang begitu tak dibincang langsung dalam Al-Quran, hadis dan zaman salafus soleh. Pengaruh falsafah itu dia berjangkit kepada urusan fiqh juga. Sampai dalam hukum hakikat agama pun mereka tokok tambah macam-macam. Asalnya falsafah tu mempengaruhi mereka dalam hal akidah. Sampai akidah yang mereka bincang tu di sisi Asy'ariyah punyalah kaki bawah tekan brek. Tapi boleh faham dia punya rumit, dia punya entah apa, sehingga akhirnya kita pun tak tahu dia nak bincang apa sebenarnya. Okey, tapi ianya juga merebak, berjangkit kepada urusan fiqh. Sampai-sampai dalam hal fiqh pun jadi rumit. Sampai hal fiqh pun mereka tambah macam-macam. Okey, saya tak ingat video yang mana, jadi saya tak dapat bagi link. Kalau di kalangan para penonton ada yang ingat dalam kuliah mana Ustaz Adli ada sampaikan itu, boleh bagi link, saya boleh letak dalam kotak description tu dia. Jadi ringkasnya Ustaz Adli cerita pengaruh falsafah ini asalnya memberi kesan kepada akidah, sampai perbincangan yang begitu rumit, begitu macam-macam perbincangan yang asalnya tak ada pun dalam Quran dan hadis, tak ada pun pada zaman salafus soleh, namun ia juga berjangkit kepada hal fiqh, sampai dalam hal fiqh pun jadi begitu rumit. Okey. Satu hal lain, saya teringat Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah dalam salah satu bukunya, Fiqh Puasa tak silapnya, beliau juga menerangkan bahawa para ulama ni telah menambah perkara-perkara yang membatalkan puasa sehingga mencapai hampir 80 perkara yang membatalkan puasa. Padahal kalau ikut Al-Quran dan hadis, ialah makan, minum, seks suami isteri, muntah dengan sengaja, dan berbekam tak silap saya. Okey, so ada 5 tu. Tapi yang ditokok tambah oleh para ulama ni sampai menghampiri 80. Okey. Yang itu saya ingat Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun ada sebut. Kembali kepada kenyataan Syekh apabila beliau kata kami yakin ulama-ulama muktabar ni tidak akan semata-mata istimbat satu hukum, melainkan ada akar ambilannya. Maknanya Syekh pun tak tahulah apa akar ambilannya, apa dalilnya. Kalau Syekh tahu ada satu ayat Quran, ada satu hadis yang menerangkan tentang mandi syarak, mandi adat, tentang kalau mandi adat termasuk air dalam rongga,
itu membatalkan puasa, saya yakin terlebih yakin, sudah pasti terlebih pasti, sudah tentu terlebih tentu, Syekh akan mengemukakannya. Tapi Syekh tak kemukakan, yang ada ialah insurans. Kami yakin ulama muktabar ini tidak akan semata-mata istinbat satu hukum, melainkan ada akal ambilannya. Keyakinan anda bukan hujah bagi kami, ya Syekh? Okey, baik. Ulasan yang kelima, okeylah, sekali lagi ya. Saya bezakan mandi syarak iaitu mandi wajib, mandi sunat. Okey, kemudian mandi adat atau saja-saja. Bagi saya, mandi yang adat bagi saja-saja itu termasuk anjuran syarak juga. Macam saya sekarang ni di rumah, video di belakang tu penerbangan saya semalam, alhamdulillah, diikuti nanti dengan pendaratan di KLIA. Semalam saya mendarat di KLIA. Okey, jadi semalam saya mendarat, saya sampai rumah 10 pagi. Puasa lah, alhamdulillah saya puasa. Lalu saya mandi. Okey? Alright. Mandi, lepas tu saya tidur sebab saya bekerja sepanjang malam. Tidur, bila sini buka puasa 7.29. So, pukul 7 tu saya mandi lagi. Okey? Okey, hari ni saya cuti. Saya tak bertugas. Tak ada tugas penerbangan. Okey? Pagi tadi saya mandi juga. Okey? Dan lazimnya nanti petang saya bersenam. Puasa pun saya bersenam juga, insyaAllah. Lepas tu, pukul 7 tu saya mandi lagi juga. Okey? Jadi bukan mandi syarak. Tapi ini adalah mandi yang untuk menjaga kebersihan diri, untuk menjaga keharuman diri, kan, supaya tak busuk apa semua. Bagi saya, ia tetap merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh syarak. Kan, jadi bila ada orang tu mandi, meskipun anda mengkelaskannya sebagai, anda mengklasifikasikannya sebagai mandi adat, mandi saja-saja, bagi saya, ia tetap mandi yang dianjurkan oleh syarak. Tetap juga mandi syarak sebab syariat Islam menyukai kita ni menjaga kebersihan diri. Antara dalilnya ialah rangkap terakhir ayat 222 surah Al-Baqarah. Okey, saya tunjuk di sini di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bertaubat ini menunjuk kepada dalaman, spiritual, rohani. Maknanya dia selalu bertaubat, selalu kembali kepada Allah, selalu beristighfar, selalu bertaubat, kan? Dan kemudiannya wa yuhibbul mutatahhirin. Dan juga Allah mencintai orang yang menjaga kebersihan ataupun menyucikan dirinya, sebagai terjemahan, kan? Dan ini merujuk kepada yang fizikal. Sebab yang bertaubat itu merujuk kepada yang spiritual, rohani, dalaman, okey, kebersihan dalaman. Yang mutatahhirin ni pula merujuk kepada kebersihan luaran. Dan apabila Allah mencintai orang-orang yang al-mutatahhirin, antaranya ialah kita menjaga kebersihan kita. Yang mana antaranya ialah mandi. Okey, asalkan bukanlah sampai mandi 5 kali sehari. Itu sudah masuk dalam kategori pembaziran. Jadi bagi orang yang bekerja di pejabat, katakan, dia mandi sebelum pergi pejabat, dia mandi bila dah balik pejabat, itu termasuk dalam tuntutan ayat ini. Saya yang duduk rumah sekalipun, tapi kita di Malaysia ni kan, humidity tinggi apa semua tu, mandilah juga. Dan sebelum nak buat video pun saya mandilah supaya nampak handsome sikit depan video. Kan, berseri-seri lah sikit. Okey tak? Kan? Jadi, okey, ringkasnya, yang dikatakan mandi adat, mandi saja-saja ni, bagi saya termasuk dalam mandi syarak. Sebab ia dianjurkan oleh syarak. Sebab Allah mencintai orang yang menjaga kebersihan diri. Dan termasuk dalam rangka menjaga kebersihan diri ialah mandi pada kadar yang berpatutan. Kita tak mahu pula yang terlebih mandi sampai berlaku pembaziran pula. Kan, jadi inilah yang kita persoalkan, ya anda ataupun ulama mutaakhirin yang membahagikan mandi kepada mandi syarak, kepada mandi adat, mandi, kan? Mana dalil yang membahagikannya? Kemudian mandi syarak kalau termasuk air tak batal. Mandi saja-saja termasuk air batal. Padahal sama masuk air dalam rongga. Yang rongga ni pun in the very first place, pada asalnya bukanlah sesuatu yang batalkan puasa. Sebab pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat ada telinga. Takkan air tak pernah masuk dalam telinga mereka? Kalau ada, kalau ia pun ia adalah sesuatu yang membatalkan puasa, sudah terlebih tentu Rasulullah SAW akan berpesan kepada mereka bila mandi, hati-hati jangan air masuk dalam telinga. Kan, dulu mandi lagi ambil air dari perigi ke, kan? Dia punya kemungkinan tu lagi tinggi daripada mandi shower sekarang ni. Ini adalah hukum yang ditokok tambah, yang memberat-beratkan umat Islam.
dan anda membahagikannya kepada syarak, kepada adat, padahal Islam memang menyukai kita menjaga, bukan sekadar Islam, Allah yang menyukai. Sesungguhnya innallaha, kan, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan dirinya. So mandi adat, mandi biasa-biasa ni juga termasuk dalam mandi syarak, termasuk dalam anjuran syarak. Sehingga kalau ada yang termasuk, kalaulah kita nak pakai hukum sesuatu yang masuk dalam rongga tu, kalau ada air termasuk dalam telinga, ia sama seperti orang yang mandi wajib ataupun mandi sunat. Ia tidak membatalkan puasa. Okey, baik. Okey, okey, kita masuk kepada mufti pula. Okey, jadi Syekh Yusof kata kalau kita Google, kita akan jumpa mufti wilayah persekutuan juga ada menjelaskan perkara ini. Alright, jadi di sini saya tunjuk daripada laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Memang ada ya, Irsyad Fatwa edisi khas Ramadan siri ke-223, adakah batal puasa air masuk telinga ketika mandi. Lalu penjelasan dalam laman web ini seperti yang Syekh jelaskan. Cuma Syekh kata ini adalah penjelasan Tuan Guru Zulkifli Al-Bakri. Salah tu Syekh. Okey, tengok ya gambar ni yang saya gariskan. Okey, gariskan apa? 4 April 2023. Saya, dan saya nasihatkan juga kepada para penonton, apabila rujuk laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, selalu pay attention, selalu beri perhatian kepada tarikhnya. Sebab apabila ianya pada zaman muftinya ialah Ustaz Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, okey. Jika pada zaman mufti pengganti beliau, yang ini Ustaz Dr. Luqman Abdullah, okey, baik. Sekarang ini Ustaz Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri menjadi mufti dari 23 Jun 2014 sehingga 10 Mac 2020. Ingat, 10 Mac 2020. Sementara Ustaz Dr. Luqman Abdullah menjadi mufti dari 15 Mei 2020 sehingga 14 Mei 2025. Okey. Jadi dalam laman web ni, kalau selepas 15 Mei 2020, ingat tarikh, selepas 15 Mei 2020, okey, sebelum tu kita boleh rujuk. Kalau tengok kan dalam video-video saya, kadang-kadang saya dah bagi rujukan juga kan. Tengok tarikh. Dan seingat saya pun, bila saya baca pun saya akan sebut tarikh. Sebab tarikh ni penting. Sebab mufti tu, siapa jadi mufti tu penting. Okey. Jadi bila Syekh Yusof kata Tuan Guru Zulkifli Al-Bakri, no. Yang ini 4 April 2023, maka mufti ketika itu ialah Ustaz Dr. Luqman Abdullah. Alright? Okey. Kenapa saya geleng-geleng kepala? Faham lah ya. Okey. Alright. Okey, jadi nama mufti pun salah lah. Okey, wahai Syekh, macam mana ni baca tak kerti. So bila Syekh baca kitab ni, betul ke sebenarnya? Baca laman web pun tak betul. Nama mufti pun salah. Macam mana ni? Alright, okey, tak apa. Terakhir, Syekh menjelaskan bahawa sekadar masuk dalam telinga tak batal, tapi masuk dalam telinga sampai lepas gegendang. Boy, saya rasa itu kena semak balik tu Syekh. Okey, saya bukan pakar doktor telinga ke apa ke, tapi bila kata lepas gegendang tu, saya rasa kalau para penonton yang lebih arif dalam hal ini boleh bagi penjelasan yang lebih terperinci. Apabila Syekh kata sekadar air masuk dalam telinga tak batal, dia kena masuk dalam sampai lepas gegendang. Oh, okey, tak apa. Okey, sekarang saya bawa daripada laman web yang Syekh sendiri suruh kita rujuk itu. Okey, sebelum itu Syekh ada sebutkan, kalau nak pertikaikan dia, maka pertikaikanlah juga mufti wilayah persekutuan. Okey, baik. Alhamdulillah, sebenarnya Syekh Yusof, saya sendiri pun bukan sekadar react kepada ustaz-ustaz, kepada syekh-syekh, kepada mufti pun ada. Bahkan Alhamdulillah, saya telah himpun semuanya dalam satu playlist ulasan dan soalan kepada mufti. Dan sebelum ni pun, baru ni saja, ada 2 video saya yang saya nak kata pertikai pun boleh, soal pun boleh, kritik pun boleh. Pertama, tentang Mufti Selangor dan lafaz niat bagi solat witir. Okey, Mufti Selangor dan lafaz niat bagi solat witir. Yang kedua, Mufti Sarawak dan hukum bagi makmum yang menghadiri solat Jumaat di mana khatibnya terlupa
terlupa duduk antara dua khutbah. Okey. Jadi mufti pun saya ulas, saya react, saya kritik. Ini sekadar menjelaskanlah, bukan saya memuji diri hebat ke apa ke. Tapi kalau Syekh kata, kalau nak pertikaikan saya, maka dengan itu pertikaikanlah mufti wilayah. Ya, mufti wilayah pun saya pertikai. Okey. Mufti Ustaz Dr. Luqman, apabila beliau menjadi mufti, artikel pertama yang beliau tulis ialah membela amalan sebahagian masyarakat kita yang mengagungkan lakaran capal. Lukisan capal tu yang mereka letak kat kopiah lah, dekat selendang apa semua tu, beliau menulis untuk membela. Okey? Jadi saya hantam dia, bukan hantam. Saya kritik dia teruk time tu. Okay, sebab bagi kami yang salafi ni, yang ambil lakaran capal tu letak di kopiah, letak di selendang, itu adalah lambang kebodohan yang paling bodoh. Sesuatu yang di kaki diletak atas kepala. Sampai-sampai jenama, pelbagai jenama yang buat kasut, yang buat sandal di seluruh dunia pun, mereka tak gunakan sandal itu sebagai logo letak atas kepala. Okey? Dan Tuan Mufti ketika itu, Ustaz Dr. Luqman, dia membela amalan lakaran capal itu dengan dikaitkan dengan amalan para sahabat yang bertabaruk kepada Rasulullah. Bertabaruk kepada Rasulullah SAW. Kita kata tabaruk itu betul. Dan kalau nak tabaruk betul-betul dengan sandal atau kasut Rasulullah SAW. Bukan sekadar lukisan yang entah dari mana, entah sah ataupun tidak, itulah lukisan. Okey? Kalau sekadar lukisan capal boleh tabaruk dan dijadikan logo, saya pun nak pakai baju camel juga. Kan ada jenama camel kan? Asalnya dulu rokok dia buat baju sana. Kita camel ke unta sebab Rasulullah naik unta. Macam tu ke? Itu level mufti dulu saya hantam teruk habis betul. Lari topik. Okey, jadi kembali kepada laman web. Okey. Kita baca ya, saya gariskan biru. Sementara had telinga yang membatalkan puasa ialah apabila melepasi tengkorak. Bukan melepasi gegendang, melepasi tengkorak. Syekh recommend laman web ni, tapi Syekh sendiri cerita lain. Kan? Syekh kata apabila melepasi gegendang, yang saya rasa tak betul tu. Okey. Sebenarnya kalau tulis di sini ialah melepasi tengkorak. Namun, seperti biasalah saya ni tak baca macam tu je lah. Baca. Okey. Macam mana kita nak tahu melepasi tengkorak ya? Kita nak kena ukur ke? Macam mana nak ukur tu? Kan, kalau enjin kereta kan, ingat tak kita nak ukur minyak hitam? Kan kita ada dipstick. Dipstick bahasa Melayu apa? Kayu ukur. Okay, yang kita masukkan dalam, kita keluar, kita tengok levelnya kan. Okay, jadi kita baru tahu lah minyak hitam enjin tu setakat mana levelnya. Okay. So air, katakan saya mandi. Tadi saya mandi, sebelum buat video ni saya mandi. Okay, mandi adat, mandi saja-saja. Okay. Saya mandi shower. Setakat ni tak pernah lah pula air masuk telinga. Katakanlah sebab saya duk kritik Syekh, air pun masuk telinga. Okey. So dah masuklah telinga. Tapi sekarang ni dia hanya membatalkan puasa. Okey, kalau saya nak ikut pandangan Syafi'iyah yang mutaakhirin ni lah. Kalau ia melepasi tengkorak. Kan? Saya garis biru tu kan tengkorak. Macam mana saya nak tahu dah melepasi tengkorak ni? Saya nak kena pakai dipstick ke? Saya nak kena masukkan sesuatu, lepas tu keluarkan balik ukur air tu kat mana, lepas tu tengkorak tu kat mana. Ini yang kita kata hukum yang saya nak sebut membodohkan umat, tapi taklah juga. Hukum yang tak bijak lah kita kata. Sebab sekarang ni, macam mana saya nak tahu air tu dah melepasi tengkorak ke tidak? Of course, Ustaz akan bagi tahu, Syekh akan bagi tahu, kita ambil jalan yang selamat lah. Kita anggap je lah melepasi, batal, nanti kita qada. Daripada kita anggap ianya tak lepas, anggap puasa masih sah, kita tengok tak batal. Kena pula, katakanlah ini berlaku kepada orang yang kerap diserang dengan was-was. Was-was kan? So sekarang ni dia lagi, kat sini, tadi dia buang air besar, dia basuh air besar, kan benda-benda ni yang okey, kaki bawah tekan brake. Okey, baik, demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. Sebab tu di awal tadi saya sebut kepada para penonton sekalian, sebab para penonton saluran YouTube saya, baik yang setuju, yang neutral atau yang tak setuju, sudah maklum tentang manhaj, metodologi beragama berdasarkan dalil, berdasarkan perbincangan ilmiah, berdasarkan dalil dan hujah. Kalau ya, apa dalil, apa hujah.
Kalau tidak, apa dalil, apa hujah. Bukan sekadar cerita mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, tapi sebut satu kitab je kan. Okey. Tak baik ketawa. Kemudian kawan saya itu semak pula, itu Syafi'iyah mutaakhirin, bukannya mutaqaddimin. Pula dah kan. Lepas tu dalil tak keluar, tapi yang sebut apa tadi? Kami yakin ulama-ulama muktabar ini tidak akan semata-mata istinbat satu hukum, melainkan ada akar ambilannya. Tak ada dalil lah tu. Ini keyakinan kosong sebenarnya. Alright? Dan itulah perbezaan mandi. Okay? Tak apalah, dah banyak dah panjang dah video. Kata bang pun dah nak landing dah. Okay? Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kepada para penonton yang mungkin baru di saluran YouTube saya, baru nak mengenal cara kita beragama, jemput-jemputlah. Kita ni berdasarkan dalil, hujah, perbincangan ilmiah. Sekadar duduk situ sembang kosong saja, kemudian akhirnya nak cerita saya ni dulu ni, saya ni dulu tu, saya ni dulu ni, it doesn't give any weight. Macam mana sebut sebenarnya? It doesn't give any weight. Ia bukanlah sesuatu yang menjadi hujah dalam penyampaian. Okay? Agama ni bukan pengalaman seseorang tu dulu pernah bertugas sebagai apa semua tu. Ia bukan sekadar ada dalam kitab, bukan sekadar ada dalam laman web. Okey, nama mufti pun salah. Okey, tapi dalil dan hujah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000. Cek, baru paling tengok. Above. Check. Minimum Continue. 200. $100. 50, 40, 30, 20, retard,